Ruben, tembak! Ya. Awak tak apa-apa ke? Awak dah selamat sekarang. Selamat tinggal. Mary, awak tak apa-apa ke? Di mana awak bersembunyi? Kondomen datang tolong saya tadi. Saya pun tak berapa pasti rupa kondomen. Saya rasa nak jumpa dia sekali lagi. Wah, kacanya dia. Saya pun nak macam dia lah. Awak ketahukan saya ya? Saya tahulah saya tak kacak dan juga tak sekuat dia. Tapi janganlah awak ketahukan saya. Saya tak mau kawan dengan awak lagi, Doraemon. Nobita, takkanlah begitu sekali awak marah. Saya ada simpan baju untuk jadi macam kondomen tu. Doraemon, saya tak marah pun pada awak. Janganlah awak kecil hati, Baiklah, saya akan pinjamkan awak pakaian Fukuramen. Taklah berapa cantik sangat. Betul ke boleh jadi kuat? Cuba awak terbang ke udara. Betul ke boleh terbang? Alamak, turun ke bawah lah. Awak cubalah berenang. Saya nak cuba kekuatan Fukuramen. Aduh, boleh pecah. Tapi sakitlah. Pakaian tu hanya pakaian mainan aja, bukan pakaian sebenarnya. Tapi dengan memakainya, awak boleh jadi superhero. Saya akan gunakan betul-betul. Awak siapa? Jangan cuba nak ganggu saya. Sayalah Fukuramen, penegak keadilan. Awak nak lawan saya? Terima kasih Fukuramen. Dari mana awak datang? Siapa sebenarnya awak? Awak tak perlu tahu siapa saya sebenarnya. Tinggal ya. Kan kebagus kalau saya kenal siapa Fukuramen. Shizuka, Fukuramen datang tolong awak kata. Siapa dia yang sebenar agaknya, ya? Dia dah tentu seorang lelaki. Inilah pakaian Fukuramen tu. Malunya saya selama ni saya asyik perbodohkan dia je. Malunya. Nobita, saya tuntut budi pada awak. Tak adalah macam tu. Apa yang awak cakap tu? Apa yang tak ada? Saya nak pergi sekarang. Superman yang tak tegas langsung. Itu Shizuka dan yang lainnya. Dalam cerita tadi, Giant Kala bertindak ganas. Dan saya telah pergi ke situ untuk menyelamatkan Shizuka. Cuba tengok sana tu. Peliklah orang atas bumbung tu. Memang pelik, tengoklah pakaian tu. Saya takutlah. Jangan takut. Kan saya ada apa yang nak ditakutkan? Giant, awak memang berani. Giant, awak lagi kuat. Saya tak gentar sikit pun dengan kekuatan itu. Saya tak nak campur dengan mereka itulah. Buang masa saja saya nak buat kebajikan pula. Tapi letihlah benar. Kalau boleh terbang bukankah bagus? Mana boleh duduk saja macam ni dengan tak buat apa-apa? Saya mesti buat sesuatu. Orang baru keluar dari base selalu jadi mangsa. Tunggu, saya bukan nak buat apa-apa. Saya cuma tolong awak. Awak nak tolong saya? Saya cuba nak lindung awak lah. Nak tolong lindung apa? Saya bukan keluarkan duit. Saya pergi buat urusan pinjaman. Begitukah? Minta, biar saya tolong pegangkan. Polis, tolong. Ada lelaki gila. Apalah, semua orang dah salah faham tentang saya. Apalah, tak kenal. Sekarang tibalah masanya untuk Fukuramen bertindak. Tolong bunuh saya. Maafkan saya akan bayar harga cermin rumah awak tu, ya. Tak guna. Sudahlah.
Fukuromen dah datang. Mereka pernah nampak. Dengan khabar dia menolong orang tak kena tempat. Siapa sebenar dia tu, ya? Entahlah. Mungkin dia tu saja menyamar.